Tiba-tiba kita nampaklah van jenazah lalu daripada luar, diikuti budak-budak motor. Bukan motor berkuasa tinggi, tidak. Motor-motor budak-budak sekolah tu semua. Macam geng rempit ke apa? Lebih kurang lah. Okey. Jadi saya tengok, van jenazah, budak-budak ni mungkin takut nak potong van jenazah. Dalam merempit dia takut juga. Jadi rupanya bila dah masuk van jenazah ni sampai ke sini, dengan budak-budak tu semua masuk. Lepas tu bila dah sampai, saya tanya dengan anaknya, cakap, ni ramai-ramai ni siapa? Cakap, ini semua budak-budak ni daripada diorang kecil, bapak saya suka campur dengan diorang. Dia ajak budak-budak ni datang surau, dia belanja budak-budak ni. Belanja bukannya belanja mahal-mahal, setakat jajan-jajan 20 sen, 30 sen gula-gula tu semua. Jadi dia layan budak tu daripada kecil sampai budak-budak ni dah remaja, ada yang dah dewasa. Dia layan dan bila sampai kematian, budak-budak ni semua sangat sangat menyayat hatilah, tersentuh dengan pemergian dia. Seolah-olah bagi diorang, kalau diorang ada mak bapak dekat rumah, sampai surau aku ada seorang lagi bapak. Dia punya tahap sayang pada kanak-kanak